Nampak tak ikan? Oh, nampak tak ikan besar tu? Wow, cakap. Wow. Cakaplah, kuat sikit. Wow, banyaknya ikan. Oh, ikan tu besar dan gemuk. Gemuk. Okey. Wow. Banyaknya ikan tu. Lihatlah. Tu yang besar tu. Hitam. Cakap lagi. Lepas tu tengok yang tu. Banyaknya. Semangat sikit suara. Wow. Cakap tu abang dan kakak saya. Tu abang kakak saya. Wah. Cantiknya. Ada pokok je. Ada pokok. Ada kakak dia. Ada kakak juga. Wah. Lepas tu nak gerak aja. Sekejap pegang tu jangan bagi gerak. Lepas tu nak pause, saya pause dulu. Wah. Hati sayang. Cantiknya ikan. Ikan ada emas. Ikan besar. Ikan macam bukan lepel. Ya, apa ikan tu? Kenapa dia duduk situ? Tengok tu, ikan tu. Tengok dekat hujung tu. Banyak ikan. Lagi satu guys. Wow. Lihat tu. Ada ikan jos. Oh, ikan jos putih. Wah. Besarnya akuarium. Jom kita jalan sini. Tengok ikan tu. Ikan besar. Kita dekat atas tengok ikan. Tahu lah. Ni kakak mama Nara saya. Okey. Kita naik atas ni. Sampai ada kolam situ. Wah. Nara. Wah. Kita dah sampai sini. Okey. Kita nak balik rumah ni guys. Benda kejar aku. Ikut cantik. Ikutlah jalan. Aku nak ikut. Ni abang saya. Nama dia Faiz. Tengok jerah ni. Ni dekat depan. Lepas tu situ tempat makan. Lagi. Mak saya kerja BE lah. Lepas tu dia rasa best sangat kerja BE. So, kerja lah. Oh ya bang. Sana. Kita akan tunggu lift. Dah. Tunggu. Dulu sementara tu. Dah. Thank you. Okey, kita akan pergi ke naik ni. Dah naik. Dulu. Saya BE guys. Tu dia laju tu. Okey. Lepas tu ada sofa boleh duduk. Situ boleh bersembang. Buat apa. Lepas tu situ tempat makan. Sedap kan? Ramai lagi orang. Boleh masuk ke? Ramai lagi orang. Ramai tak apa? Ramai tengok macam apa benda dalam. Masuk. Banyaknya orang. Ada. Kau boleh tak masuk? Tengok lampu tu cantik.